jarang kena peluk tapi tak apa. You tahu ke tak, ada satu doa, satu amalan yang tinggi dalam agama ni juga. Kalau nak tahu kata nak, saya nak tahu. Nak tahu apa dia? Ianya adalah selawat ke atas Nabi SAW. Selawat ke atas Nabi ni besar tak besar dia adalah antara amalan soleh yang Allah sendiri pun buat. Inna Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi selawat kepada Nabi SAW. Jadi dalam peranti kita ni dipanggil apa ni? Ni Nun Heart. Tasbih audio pertama di dunia. Sebab dia boleh kira untuk kita sekali. Di mana? Dekat dia punya screen ni, LED screen ni, ada pun nampak 000. So up to 1000 counting. Dengan adanya selawat dan salam kita banyak dalam peranti ni, insya-Allah Allah akan mudahkanlah hidup orang apabila mengikuti satu amalan yang Allah SWT juga buat. Tapi banyak orang tak tahu macam nak pakai tasbih audio ni. Macam mana kan? Sebenarnya dia ada 3 button yang penting lah kan. Button zikir, hadis dan juga button lofa. Button tu I ada share 4 special doa. Kalau nak zikir, lepas tu kita nak guna counting ni, kita kena loop dulu, baru dia naik dia punya number tu. Kalau katalah kita dulu pakai tasbih audio yang kena tekan sendiri, satu kita kena tekan sambil kita berzikir. Kadang-kadang benda tu mengganggu, ada distraction sikit lah. Tapi kalau biasa buat mungkin tak ada gangguan. Dan yang bestnya ini adalah kita boleh ikut zikir, alunan zikir tu, dan kita tak perlu nak fikir berapa banyak dah, 100 ke 200 ke 300 ke, sebab dia dah buat siap-siap. Ni nampak macam mahal-mahal ke? Ini nampak macam mahal. Sebenarnya sekarang tengah ada promo, harga daripada 179 sekarang 79 sahaja. Dan dapat lagi free inai kalau beli satu free satu. Beli 2 free 2. Dapat free inai lagi. Cantik ni, dua hadiah juga. Yes, sesuai untuk hadiah. Dan nak tinggalkan orang kalau nak pergi ibadah dan sebagainya. Kat mana lagi tuan-tuan nak dapat? Tak ada, hanya di Nunha sahaja.